Hello, Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak share aku punya pengalaman untuk water coolant aku dah campur dengan minyak hitam. So kalau korang tengok based on aku punya tangki ni dia dah kosong. So kalau lagi satu aku just nak tunjuk idea benda ni aku tak sure betul tak. Cumanya dalam aku punya kotak angin ni dia dah takung air. Tak tahu lah kalau tengok pun macam berminyak sikit dengan macam color-color radiator kalau tak salah tu. So untuk bahagian minyak hitam aku ni, so kat sini kalau tengok dia dah color bercampur, dah macam teh tarik lah. Kalau tengok dalam pun dah ni dah. So sekarang ni aku nak tengok aku kena tukar aku punya water pump. So untuk temporary aku kena clearkan dulu aku punya minyak hitam, and then aku kena flush balik lah. Ni daripada kotak angin aku, korang tengok dah bercampur dah. Tak tahulah dari mana datang, sama ada dia daripada atas tu dia tu masuk. Yang memang kena cuci kan. Guys, dia punya minyak hitam pun dah bercampur lah. Ini pun nasib baik aku sempat check sebab hari tu dia kosong hari Sabtu. Hari Ahad tu aku top up, and then hari Jumaat tu dia dah kosong balik. So ini nasib baik dia tak pekat lagi lah. Aku sempat tengok lagi lah. Sebab aku check hari tu temperature aku terus naik, jadi merah. So yang ni boleh kata baru lagi lah aku punya water pump tu rosak. So ni aku kena clearkan dulu lah sebelum aku tukar aku punya water pump. Ini bahagian filter pula bos. Ni pun dah kotor gila lah. Ini aku sempat lagi lah, tak teruk sangat. Kalau lambat sikit aku rasa lagi teruk tu. So yang ni at least aku boleh tukar dulu minyak hitam biasa dulu, then bagi running in dulu, dan aku kena tukar balik minyak yang baru. So temporary aku pakai minyak hitam biasa dulu. So ni lah bos, kalau motor tak jaga macam ni lah. Okay, untuk bahagian water pump dia dulu aku dah buka dua skru ni, satu dua ni. So aku asingkan dulu, then aku kena buka bahagian skru ni, satu, dua, tiga. Okay, ada tiga skru. So aku kena buka tiga skru ni. Then mungkin bahagian sini dia akan halang. So aku nak kena tengok dulu sama ada aku boleh asingkan dulu, sama ada tak perlu buka ataupun aku kena buka dulu lah.
So ni bos, aku punya water pump. So aku tak sure sampai ada ni okey lagi ke tak. So aku just beli baru and then tukar yang baru je. So mostly kalau problem, kebiasaannya dia orang akan tukar water pump je. So aku harap lepas aku tukar ni, so motor aku akan okey macam biasa lah. So guys, aku baru sampai aku punya water pump baru. Cuma bezanya water pump baru ni dia bit different sikit lah. So ini yang asalnya, tapi based on kotak yang aku check ni dia ori Yamaha. So aku harap yang ni ori lah. Cuma dia punya ni beza. So kenapa aku buka dia punya cover ni, sebab aku tak nak pasangnya dia akan sangkut dekat area clutch. So aku pun tak nak buka aku punya clutch ni. So aku buka dulu dia punya area ni lah. Then aku just selit kat sini, then baru aku pasang dia punya cover. So problem aku sekarang ni, bila yang water pump baru ni, dia punya skru dia pendek. So aku tak nak aku kena cari skru baru untuk cover yang panjang ni. Sebab yang sebelum ni dia punya sini dia slim dengan bahagian sini, tapi sekarang ni dia dah jadi panjang. So aku tak nak aku kena cari skru baru lah. Ini aku kena replace dulu. So guys, so hari ni aku kena cari skru panjang sikit daripada yang asalnya. So ini yang asalnya, yang belah kanan tu, yang belah kiri tu yang barunya. So yang ini baru dia fit untuk masuk kat dalam water pump baru ni. So baru aku boleh lock lah. Okay, yang ini aku dah siap pasang. So cuma bezanya aku kena tukar dua skru kat belah sini, tengah dengan bawah. Sebabnya dia punya bentuk dia lain daripada yang asalnya. So aku just pakai je lah dulu. Aku tak sure sebab aku beli tengok dia ori untuk Y16, sama ada ini untuk version baru ke ataupun sebaliknya, aku tak sure. So yang ni aku dah siap pasang. Spare tank aku dah siap isi. So kali ni aku akan isi bahagian radiator pula. Okay, last kali kita tukar minyak hitam baru. So yang ni aku akan tengok dulu lepas running untuk berapa minit, dan kita tengok balik minyak hitam tu sama ada dia ada still bercampur lagi ke tak dengan coolant. Then after a few days mungkin aku akan tukar balik untuk minyak hitam baru lah.